saya berpesan pada semua jawatankuasa masjid yang ada, kalau boleh kita meraihkanlah tetamu-tetamu yang datang ini. Kita kalau tengok orang tidur, jangan lekas marah. Ada setengah kadang-kadang dibuka kipas, tengok orang tidur je, dia terus tutup kipas tu, macam nak suruh orang tu keluar, begitu kan. Saya pernah kena, kita penat sangat. Ni banyak kalau kadang-kadang masjid dekat dengan hospital. Kadang-kadang orang yang pergi hospital berulang ni, saya berulang dengan anak saya, tengok anak saya di hospital, kadang-kadang kita tak sempat nak cari hotel. Jadi tempat yang boleh kita landing, kadang-kadang kita pergi masjid lah. Rehat, penat kan, duduk hospital ni, duduk sekejap lagi masjid. Lepas zuhur tu kita rehat sekejap lah, penat. Elok je saya tengah landing ni, tiba-tiba kipas tutup, macam tak bagi duduk lah. Tak kena lah kan. Jadi kita raikan lah pada tetamu-tetamu. Mungkinlah ada tempat yang, kalau ada tempat yang musafir itu, walaupun ada, kita raikan jugalah. Tak apalah, mungkin dia penat ni, lepas dia bangun kita bagi tahu ni, nanti kalau nak tidur, tidur kat sana kan cara baik tu. Tidur kat belakang tu, itu tempat musafir tu. Semua kita lengkap, semua siap ada tu. Kan cantik kan. Janganlah kita kata ni tak boleh tidur sini ni, ada setengah gitu kan. Tak boleh. Keluar. Setengah jawatankuasa masjid ni bila buat begitu, kesian pada orang. Kita dah lah nak orang datang masjid tak ramai, nak mari masjid pun kadang-kadang orang memikir nak mari, tambah buat begitu, orang jadi tak minat mari. Orang akan jadi mak lah, dia kata jangan marilah masjid ni kan. Jadi jangan buat begitulah. Kita nak kalau boleh meraihkan. Islam ni dia ada adab dan akhlak. Kita tunjukkan akhlak kita sebagai orang yang selalu datang masjid, supaya orang minat lagi dengan masjid. Raihkan orang-orang yang datang itu. Bila dia susah, buat cara dia susah. Kita tengok, tanyalah, kadang nampak selalu datang, tidur, nampak penat. Tanya dia pada mana ni. Dia pun beritahu saya pada jauh sebenarnya. Kadang-kadang dia orang datang jauh-jauh, lari pada hutang. Ada saya pernah jumpa dulu di Kuantan, di masjid Tepian Putera tu. Biasa orang datang dah mana-mana datang. Tanya, nampak 2-3 hari muka pelik-pelik ni, stranger ni, nampak pada mana ni, tanya. Dia kata saya daripada setempat ni, kata saya datang sini ni bukan apa, saya kena kerja dengan orang, dia kata. Jadi lari sinilah sementara. Jadi mana boleh kita bantu, kita bantulah kan, bantu yang boleh-boleh gitulah, bagi makan dan sebagainya. Jadi kita raikan supaya mereka ni, bila diorang dapat raih begitu, diorang rasa seronok dengan orang-orang masjid ni. Begitu.